Yang kuri itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam kecemerlangan berpaksikan adab. Hai semua, nama diberi Aina Batrisha binti Khairinizam, pelajar PISMP tahun 2025-2030, kursus TESOL, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Hari ini, saya sangat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang telah memberi impak besar kepada saya, iaitu Bahasa Diraja karya Azmah Haji Omar. Buku ini membincangkan bahasa diraja yang merupakan salah satu ciri pertuturan dan komunikasi sejak dari zaman silam hingga sekarang. Penulis menerangkan ciri-ciri khusus bahasa diraja secara terperinci seperti perbendaharaan kata dan sebagainya. Selain itu, saya menemui beberapa keistimewaan yang terdapat pada buku ini, iaitu mempunyai penjelasan tentang bahasa diraja yang terperinci. Tambahan pula, buku ini mempunyai susunan bab yang teratur kerana setiap bab mempunyai subtopik yang memudahkan saya sebagai pembaca memahami dengan mudah apa yang mahu disampaikan oleh penulis. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa aspek yang boleh diperbaiki seperti laras bahasa yang digunakan agak kompleks menyebabkan konteks ayat sukar untuk difahami serta rujukan yang digunakan tidak terkini iaitu melebihi 2 dekad daripada penerbitan buku. Buku ini telah mengubah cara saya dalam lebih menghargai keunikan bahasa yang terdapat di negara kita kerana ia merupakan peninggalan yang tidak ternilai. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada semua masyarakat kerana buku ini mampu membuka mata dan minda seluruh masyarakat untuk menghargai keunikan bahasa diraja. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian resensi dari saya. Jika anda sudah membaca buku ini, kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih atas perhatian.